berterima kasih kepada Muslim Malaysia kerana memberi bui habuai kepada rakyat-rakyat yang susah di kapal lebih. Harapan kami daripada Muslim Malaysia, sedikit sebanyak Kota Impak ini rakyat bolehlah meringankan sedikit beban. Kalau nak menghilangkan masalah, rasanya kalau sekotak ni tak akan hilang masalah, betul tak? Tapi boleh ni ringanlah sikit. Terima kasihlah bui barang kokok cik kapal lebih ni ke orang-orang lebih ni. Terima kasih banyak. Terima kasih Muslim Malaysia.